Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Bina. Okey, hari ni Kak Bina nak masak kangkung belacan. Okey, pertama sekali kita sediakan kangkung and then kita belah dua, kita potong-potong dia, pastikan buat macam ni. So kangkung ni dah bahaya sikit tau. Dia banyak pasir dengan kat dalam dia kita takut ada linta kan. Berhati-hati telah. Okey, lepas tu kita asingkan dia punya batang dengan dia punya daun macam Kak Bina buat ni. Macam tu senang. Kalau campur payah. Ni barang yang Kak Bina blender. Sangat simple je, senang je. Kita campak-campak je. Mana yang dah terus masak tu memang dah pandai dan macam Kak Bina ni tak terti sangat lagi. So macam ni lah. Kalau nak ikut cara Kak Bina silahkan ya. Saya potong juga bawang besar, bawang merah besar. Saya sekali tumis. Kalau ada ikan bilis ataupun apa nama dia tu, udang kering boleh je. Lepas tu dah wangi, nampak dah wangi tu kita masukkan kita punya batang kangkung tu. Letak secukup rasa. Lepas tu garam. Lepas tu kita punya nanti sos tiram masukkan. Ada sos tiram boleh, tak ada sos tiram pun boleh, hantam saja yang penting sedap. Okey. Ini semata-mata kangkung masak belacan. Tumis macam tu makan sedap gila dengan nasi panas-panas ni. Hoi. Cubalah try yang macam Kak Bina buat ni. Okay, kita terakhir sekali kita masukkan dia punya daun sebab daun ni kalau kita campur nanti daun tu cepat lembek. So Kak Bina tak nak macam tu. Korang jangan campur bila masukkan masak berkangkung sebab dia cepat lembek. Tak nak kalau terlalu lembek sangat kan tu tak sedap. So biar dulu dia sebati macam ni, kita tutup, kita tunggu dalam 5 minit macam tu. Kita biar dulu tunggu dalam 5 minit. Lepas tu tengok tu dah siap. Terima kasih. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jumpa lagi di next video Kak Bina.